Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bantu tuan? I cari kapet untuk rumah. Kapet dekat sebelah sana. Saya boleh bawa tuan? Okey, boleh pijak. Kita memang galakkan orang pijak sebelum beli. Cik pergi lain orang lain. Saya nak cari yang simple-simple je. Cik jangan risau sebab dekat Al-Aqsa ni kita pastikan kita layan semua sama rata. Jom saya tunjuk tuan. Okey. Okey. Cuba buka dia je. Boleh tuan? Cuba buka. Dia premium kan ni? Yes. Ada lagi tak yang lagi premium daripada ni? Kita ada sutra. Tengok sutra tu. Ni nak tengok boleh? Boleh tuan? Kau tengok. Oh, cantik. Kita ada juga kapet premium yang lain. Mari kita tengok ke belah sana tuan. Oh, ada lagi premium lagi? Ada lagi tuan. Amboi, baru premium Okey tuan, kapet kat sini memang special. Buy one free one, 1150 tapi dapat 2 keping. Tapi saya perlukan satu piece saja. Satu separuh harga tak boleh? Kalau katalah tuan nak berkongsi dengan siapa-siapa dalam satu receipt, kita boleh bahagikan 2. Dengan siapa? Cik, tak apa cik. Saya pun nak beli kapet juga. Macam ni lah, kita kongsi je lah. Saya bayar dulu. Nanti cik transfer je lah kat saya. Serius? Okey, okey. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, rezeki tuan hari ni. Oh, macam ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Itu dia sketsa pendek daripada kita. Kita nak bagi tahu bahawa jangan judge a book by its cover. Kalau orang kaya tu tunjuk gaya dia macam setakat tak bermaksud dia sombong. Layan orang semua sama rata. Jadi guys, kita ada 2 superstar in the house hari ni. Abang aku Mustafa guys. Dan kita ada Riz Amin in the house. Kat luar normally harga dia 7,300 satu keping. Kita bagi 1,990 3 keping. Beli satu percuma 2. You beli, I beli, kita dapat 6. Saya kena beli rumah baru. Apa tu? Nanti saya nak tanya jiran sebelah kiri kanan, combine dengan dua orang datang beli. Tak ada masalah. Yang ni datang sekali dengan surat beranak tau. Ada surat beranak. This carpet was made 90 years ago. 90 1.5 million. Okay, kita bawa tengok carpet. Kita tak pergi flooring ni. Jadi kita pergi tengok flooring dulu. Let's go. Selamat datang ke bahagian project center. Ada vinyl yang ada siap dengan gam. Just buka je dan tampak. Cara nak pasang dia macam mana? Very easy. You just need pembaring and pisau je. Dan dia tengok. Wow, lain gila. This one is SPC yang saya cakap tadi. Okay. Dia batu. Dia interlocking system. Selip macam ni, dia dah jadi one piece. Anti-scratch, fire resistance, water resistance. So kita dah habis kat bahagian project. Kita pergi tengok perabot. Furniture pula, furniture. Aqsa Furniture. Selamat datang ke syurga perabot. Tak, yang penting sekarang ni, design ni kalau kita tengok, saya masuk, langkah masuk, saya dah nampak design yang up to date. Semua ni 7499 ni saya bagi. Okay, calm down, calm down. Free. Nampak ni keselesaan. Ni keselesaan dijamin. Kau kena lompat lah tadi. Kau tak pernah rasa tilam yang sedap. Kita tutup lampu je. Oh, wow. Memang dibuat untuk pasaran Dubai. Buka invoice untuk couple diorang sebelah ni. Nampak diorang sangat-sangat selesa atas tilam ni. Minta alamat please. Normal price is 20k. Kita bagi untuk 20 terawal 7,000 je. Kau dah gila kah? Memang gila. Gila aku masuk kedai ni. Gilam. Katil. Bed frame dia siap dengan lampu Siap ada lampu. Berat. Itu dia pun berat. Dengan dia punya dresser table ni. Dia punya button di sini. Nampak dia punya menyala dia. Rasa-rasanya berapa? 11,000. Kita bagi sekarang ni 999. Don't look at me like that. Kita dah bawa abang aku jalan-jalan, Kak Tina jalan-jalan, dan kita dah bawa Rizamin jalan-jalan. Apa kau punya konklusi tentang Al-Aqsa Carpet ni? Harga dengan kualiti sangat-sangat berbaloi. The best part is furniture. Dah order dah. Dah order. Furniture tunggu sampai je masuk rumah Riz. Design yang kita nak ala-ala orang kaya. Harga dia dekat sini, Masya Allah. Sangat-sangat murah, my goodness. Sangat-sangat kualiti dan sangat-sangat tak masuk akal harga dia. Banyak sangat benda I nak proses. Semua benda pun I dah tak boleh nak proses. It's just so many good deal. Ya, Al-Aqsa Carpet ni berdegup disebabkan kita nak bantu masjid-masjid dan surau-surau yang di luar sana. Dan kalau datang sini menggunakan promosi kod aku Mustafa Aqsa 15 dan juga Riz Amin Aqsa 15, kita infakkan lagi underlay itu bernilai RM2.9 ke RM3.5 secara percuma. Tak kira besar mana pun masjid itu, tertaluk kepada terma dan syarat untuk pembelian kapet masjid. Yang semestinya yang diketahui ramai, Al-Aqsa Carpet barang-barang berkualiti tinggi dengan Harga kilang. Percayalah, kalau tak percaya datang. Baru kamu tahu harga kilang. Al-Aqsa Carpet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.